Belum ada lagi barang ni kan. Aku rasa korang kena grab barang ni cepat-cepat. Apa benda ni tahu? Benda ni memang special sangat-sangat. Warna pun dah macam warna army macam tu kan. Sebab apa? Ini adalah solar charger. Pernah dengar solar charger? Okey, ini saya tunjukkan dengan korang. Yang ini simple punya. Okey, memang sesuai untuk korang buat travel. Kalau korang pergi mana-mana. Contoh. Saya nak kasih korang clear apa fungsi solar charger ni. Contoh. Tiba-tiba korang punya rumah tak ada current, blackout. Memang tak ada sumber current langsung, nak charge bateri. Bateri handphone pula habis apa semua sekali. So korang boleh charge handphone korang, boleh charge korang punya power bank, gunakan solar panel ni. Solar apa? Solar charger ni. Cara nak guna dia simple je. Okay, dia tak datang sekali dengan kabel Kabel korang kena pakai kabel charger kau sendiri. Cocok dekat bahagian bawah ni. So panel solar ni, korang sidaikan kat tengah matahari. Maksudnya macam ni tengah panas, letakkanlah kat sini kan, biarkan di situ. So dia ada dua option, dia ada dua pilihan. Pilihan pertama, korang boleh terus charge dekat korang punya handphone, tapi korang kena duduk lah dekat tengah panas. Ataupun pilihan kedua, korang boleh charge korang punya power bank korang. So nanti power bank korang dah charge, so power bank charge dekat handphone pula. Selamat sikit, betul tak? So tak payahlah korang nak pergi duduk kat tengah panas tu. Tapi mesti orang tanya, betul ke bang menjadi? Okey, tengok kat sini. Okey, tengok handphone saya ni saya tutup dulu. Boleh nampak kan skrin? Tutup, nampak? Tak nampak kan? Gelap kan? Okay, saya letak sini, cocok. So, masuk tak charger kita ni? Nampak tak? Nampak tak? 83% tu dia tengah naik cocok-cocok. Tengah cocok-cocok langit tu. Dia tengah cocok-cocok langit tu. Maksudnya, panel solar ni memang charge. Saya dah guna dah. So, jadinya, saya boleh recommendkan dengan korang. Cuma ada satu cuma lagi. Janganlah letakkan satu expectation yang terlampau tinggi. So yang ini bukan fast charging. Jangan pula korang yang pakai charger 120 watt nak charge 30 minit penuh. Tak ada. Untuk emergency dapat top up 10 ke 20%, saya rasa itu dah membadai dah. So yang ini saya recommendkan dengan korang, panel solar charger. Salah aku sebut? Charger solar. Pergi dekat dalam beg kuning, aku letakkan nama dia charger solar. Korang pergi grab cepat-cepat charger solar ni, okey? Memang berbaloi untuk korang grab. Pergi ambil kat dalam beg kuning saya. Assalamualaikum.